mana lagi? Bas, Ya? tahu tak Pulau Sipadan kat mana? Oh, Pulau Sipadan tu terletak di Sabah. Dan kalau nak tahu, ianya dikatakan antara pulau yang tercantik di dunia. Kenapa kamu tanya, Farah? Tak ada. Labu-labi ada oleh-oleh dari Pulau Sipadan kan, Bas? Apa oleh-oleh dia? Oh, kalau kamu nak tahu apa oleh-olehnya, jom sama-sama kita saksikan Labu-Labi at Kids On 2. Saksikan, kawan-kawan. Labu-labi at Kids On 2. Hai kawan-kawan. Labu? Ya. Sihat tak? Sihat. Tadi terus suara tadi? Oh, sihat. Labu. Kau tahu hari ni hari apa? Tahu. Ha. Hari ni hari persahabatan. Bukan hari Ahad ke? Bukan. Memanglah hari Ahad. Tapi hari ni hari persahabatan. Oh, ya. Nanti, Labu belikan hadiah untuk Labi. Hadiah? Hadiah apa? Rantai manik. Oh, Dari Sarawak tau. Dari Sarawak. Sarawak. Wah, tersentuh hati saya. Terima kasih Labu. Peluk dia pakai bro ni. Oh, ya. Kawan-kawan. Dalam resipi kita hari ini, Oleh-oleh Pulau Sipadan. bahan-bahannya coklat rice warna-warni, biskut coklat berkrim, dan aiskrim. Cara-cara membuatnya ialah Kita ambil aiskrim. Jap. Mana suruhnya? Alah, magic. Tengok ni. Zam-zam. Aligazam. Wah. Dan... Wah, pandai Labu. Oh, Dah pandai. ni. Kita ambil aiskrim. Masukkan. Kenapa dah cair? Sebab kita dah lama keluarkan dari peti sejuk. Itulah Labu. Buat magic lagi. Dah. Oh. Sekarang, Okey. kita patah-patahkan. Tak boleh. Tangan Labi kotor. Dah cuci dah tadi. Patahkan mengikut selera masing-masing. Patahkan coklat, biskut coklat. Ha. Tahu tak kenapa kena ikut selera masing-masing? Tak tahu. Sebab kalau chef yang profesional kan, dia kata ikut selera. Selera bukan selesa. Ikut Apalah. selera masing-masing. Ya, dia selera ni. Amboi. Denda. Labi tak boleh makan ni. Okay. Yang terakhir, kita taburkan chocolate rice. Warna-warni. Dah siap pun. Oleh-oleh Pulau Sipadan. Sipadan. Kalau pergi Betul. ke pulau, memang boleh makan aiskrim. Uish, memang sedap ah. Yelah. Tengok. Jap. Memandangkan hari ni hari persahabatan, jom kita kongsi. Yelah. Tapi kawan. ada satu je lah. Sudu. Kita pula. Jaga kawan, kita menyambut hari persahabatan. Sejumpa lagi dalam Labu. Labi At Kids On 2. Okey. Tata. Tata, saya makan dulu. Tata. Sabar. Kita makan dulu. Oh, rupa-rupanya hidangan dari aiskrim. Sedap tu, Bas. Mestilah. Kalau kita duduk kat pulau kan cuacanya panas. Jadi kalau untuk melegakan kepanasan tu, hidangan yang sesuai tentulah aiskrim. Kamu ni buat Bas terliur je lah. Sudahlah, sekarang kita nak saksikan kartun pula. Nanti kalau ada masa kamu nak buat aiskrim tu ke, buat lebih tau. Kawan-kawan, jom saksikan Rockman X. Dah jom naik.